tengah ni. Okey. Ada udang, sotong, snow crab dan lobster. 199 sahaja. Bagi set ratah lobster dengan snow crab satu. Boleh. Kita letak sotong dulu. Sotong Okey. goreng kita. Sotong ni banyak mana ni? Sotong dalam 600 gram. Okey, udang sama lah. Sotong. Udang dan kita letak boston lobster satu. Alright. Lobster. Kita letak kita punya snow crab. Snow crab ni dalam 1 kilo. Alright. Last sekali kita letak kita punya buttermilk. Alright. Okey, macam ni harga berapa ni? RM199 sahaja. Alright. Nasi Arab Salam satu? Boleh. Okey. Ni satu talam ni untuk berapa orang makan ni? Dalam 4-5 orang. Faham. Nasi satu talam. Okey. Sambal tu? dulu. Alright, sambal. Kita letak telur 3 biji. Warna putih, merah, hijau ah. Faham lah. Okey. Letak ayam. Ayam kita letak seekor ah. Okey, nice. Kita letak kambing. Kambing. Oh, ni kambing sup ah. Ya. Okey. Misalnya. Okey. So kita buka kari dulu. Ke atas ah. Ya. Kacau. Alright. Talam ni yang bawah dia ni harga dia RM89 sahaja. Oh, sekali dengan sheng dua betul lah. Sekali dengan air 1 jam. Okey, yang ni untuk nasi Arab ni kita. Betul, ni nasi Arab sheng yang ni. Okey, nasi Arab sheng. Banyak sikit. Okey. Kita ada sambal ya, sunya. Okey, lepas tu? Total dua-dua ni RM19 90 sen sahaja. Okey. Alright. Yang ni set apa ni? Ramen kambing grill. Oh, satu talam ni kau eh? Satu talam. Okey. Dan harga dia pun sama RM35 sahaja. Okey. Kambing berapa gram ni? Kambing setengah kilo. Oh, setengah kilo. Alright. Lepas tu ni dia punya sos lah. Okey, macam ni siap lah. Ya. Alright. Okey, yang ni set. Ini ramen sotong goreng tepung. Okey, pun talam juga. Ya, boleh makan dalam 3-4 orang macam tu. Ya. Yang ni sotong berapa banyak ni? Yang ni 600 gram ke 800 gram. Faham. Harga RM35 sahaja. Okey. Buka daripada pukul 3 petang sampai pukul 10 malam. Cuti setiap Rabu di Seberang Jaya, Pulau Pinang.